Nak minta nasihat apa yang kena saya buat untuk selamatkan kewangan keluarga. Saya dah kahwin, ada anak seorang. Setiap bulan lepas gaji mesti cukup-cukup untuk hidup. Sedangkan saya dan isteri bekerja. Saving pun dah susah sekarang. Nak minta nasihat apa yang kena saya buat untuk selamatkan kewangan keluarga. Dua je actually kan. So we have a lot of people who are like you. So datang kat kita tu memang even though gaji 6,000 pun cukup-cukup je. Satu masalah is commitment. So personal loan, car loan dan apa semua tu. Second is a masalah of income lah. So there's two things that you can do lah. One is that you buy property, kurangkan you punya commitment tu. I cakap macam cash out tu. Then you can save 1,000, 2,000, 3,000 additional. Number two, obviously to increase you punya income lah, you increase income by dua benda. Hustle dengan pasif. Pasif, you beli property, boleh dapat passive cash flow 500, 1,000 sebulan. Nombor dua is, apa tu lah, hustle income lah. Hustle income means you do things yang can give you 5,000, 500, 1,000, 3,000 sebulan. Right, you can.